Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya cuba untuk bagi sikit pencerahan pasal kita siapkan pedagang IT bot, breakout bot. Saya cerita sedikit case study tentang benda ni. Alright, kita cipta satu bot. Untuk bot tu buat research awal pagi untuk cari brick trader enter before kita enter. Before orang biasa enter. Dia akan enter. So, dia akan enter satu jumlah. Right? Sebelum dia nak push dia jumlah. Macam mana saya nak faham? Dia akan enter satu amount. Lepas tu, tiba-tiba dia letak amount yang lebih besar. Alright. Sebelum dia nak letak amount lebih besar, kita dah enter. Ikut dia. Alright. Jadi, kita buat nama dia breakout bot. Right? So, dia breakout. So, kadang-kadang dia dah selalunya pair-pair ni, saya dah buat sangat research. Pair-pair ni ada hadir pada waktu ketika 4 ke 5 pagi. Alright. Pukul 4-5 pagi, saya dah arahkan bot. Dia akan buat research senarai list pair yang boleh dapat breakout strategy. So, breakout strategy ni selalunya dia akan hantar signal. Alright, 0.5, 1.0, 1.2 candle dah breakout satu candle. Right, satu candle dah breakout. So, masa dia breakout satu candle ni, kita dah ikut enter. So, selepas tu dia akan buat 3 layer ke atas. Right. So, tu adalah dia panggil sebagai morning star punya strategi ke, ataupun 3 askar, 3 crow dia panggil. Right. 3 layer tu untuk sebelum dia naik lagi, terbang lagi jauh. Jadi, kita masuk awal. So, nak masuk awal ni, kita kena ada strategi. Kita kena ada bot, kita kena ada semi auto, kita kena ada auto. Right. Kita bukan ikut bot yang dia nak buy and sell. Dia buat risiko sebab ada manipulation. So, orang yang tak faham pasal manipulation, dia akan ikut pada, oh, bagus ni bot ni untuk bekerja, turun naik. Tetapi apabila dia crash untuk pergi manipulation, kita loss banyak. Jadi, kita tak nak macam tu. Kita nak bot kita ni buat research teknik breakout. Yang mana kalau awal pagi kita masuk, kita dapat satu harga yang sangat menarik, yang mana kita boleh ambil 10 ke 20 pair. Alright. Jadi siapa yang kerja ni? Kalau kita nak kerja, kita nak buy and sell, kita nak cari pair tu, kita nak pergi sini. Kan penat. Jadi kita gunakan bot. Lepas tu dia scalper. Scalper tu dia yang buat. So, kita ada 15 minit punya setting, kita ada 1 jam punya setting. Kita ada juga RSI, MACD dengan KDJ punya setting. Tetapi kita ambil yang asas dulu. Tak masukkan MA, RSI apa semua. Kita main breakout candle pun. Awal pagi, kita boleh dapat profit. Right. Bila kita nak pakai yang MA, RSI dan MACD ni, bila kita listkan of pair tu, kita ada dekat 30 ke 40 pair. Right. So, kat situ kita nak cakap, oh, duit saya ada banyak ni saja. So, saya nak you buat research. Right. Breakout candle 1 jam. Right. Breakout candle 1 jam ni ada ada ikut juga sekali dengan kita punya setting. Right. Lepas tu ada tambah RSI, ada tambah MA, ada tambah MACD. So, kalau kita bubuh semua ni, dia akan jadi satu kriteria yang penuh, yang selalu terlalu detail lah. Tapi kadang-kadang kita tak buat macam tu. Kita buat mungkin MACD saja, mungkin RSI saja, right? Mungkin KDJ saja. RSI tu mungkin kita tukar dalam config, kita tukar dia RSI 14, mungkin RSI 6. Right? So, tu adalah strategi-strategi dia kita siapkan. Supaya kita ada satu strategi yang mana kita tahu kat mana big trader enter main-main dan kat mana big trader enter besar. Right, tu satu. Sebab diorang ni selalunya diorang ni akan masuk bump and dump ni pada pair-pair baru yang ada banyak kosong desimal. Dia dah setting dah. Robot je yang setting. Dia pun main robot. Big trader tu dia pakai robot. Jadi dia dah setting time dia. Kalau kita tepat pada time dia, kita ikutlah dia. Right? So, tu strategi yang saya gunakan dalam pedagang IT breakout bot. So, kalau faham ni, anda dah nampak ni, anda boleh pergi dekat link dekat bio saya. Right, saya ada satu je TikTok saya ada dekat dalam pedagang IT di OTCOM. Right, lepas tu saya punya bio.link tu ada /pedagang IT. Tengoklah dekat atas tu. Janganlah ikut kepada
fake account saya. Banyak juga fake account saya. Saya kena fake account. Pedagang IT DOTCOM dalam TikTok, satu saja. So far Alhamdulillah lah, satu saja. Belum ada orang buat nyai report flag lah. So far. Lepas tu, website saya ada satu je. pedagangit.com untuk bot ni. Alright. Kepada rakan-rakan yang ada kat tempat lain, pedagangit.com ni saya fokuskan untuk bot ni. Dan kita ada, right, kita nak ajak rakan-rakan adakan bot ni. Lepas itu kita nak membina kita punya, alright, pedagang IT token yang ada dalam layer Worldcoin. Right? Kalau anda dah saya ada 100 ke 200 orang trader ni dah faham dah strategi yang saya cakap ni. Macam mana kita nak ikut bot kepada big player ni yang masuk dalam coin-coin yang tersembunyi ni. Right? Jadi bila anda untung, anda alihkan untung anda tu, simpankan kita punya pedagang IT punya Worldcoin. Kita nak jadikan dia 2000 WLD untuk dia masuk DEX. Dah masuk DEX nanti kita nak berdiscuss sikit lah dengan developer ke apa ke itu. Kemudian kita nak kumpulkan 100 ke 2000 trader yang faham maksud saya ni. Right? Kita siapkan buat yang macam mana. Right? Kalau faham, kalau berminat, boleh komen berminat. Alright, boleh pergi link dekat bio dalam TikTok pedagangit.com. Ada link dekat atas tu. Ada satu senarai link. Tengok 5 video. Bermula daripada volume 5 pun tak apa. Anda ambil mood. Tengok. Anda ni nak tak macam ni strategi ni? Itu saja saya nak sampaikan.